So nak update kat customer berpadu. So ni Alphard SC dia. So kalau kau tengok apa kita buat kat Alphard SC ni, kita akan pasang body kit. Okay, kita akan pasang body kit, kita akan pasang dashcam. Lepas tu kita akan pakai fully dia punya sistem media konsol dia berbeza. Kita pasang 360 guys. Kalau kau tengok sekarang ni apa technician kita buat sekarang ni, plug and play guys. Kau nampak tu? Bukan cak ayam bukan gerudi masuk ni, tak ada. Ni. Kau tengok kamera dia ada berapa ni? Ini kamera dia 2, sebab apa? Ada sensor sekali. Sebab kat sini dia ada blind spot. Dia ada blind spot, nampak tu. Dia ada blind spot. Dia ada DRM, DSM. Lepas tu tambah lagi dengan 360. Padu guys. So nanti kita siap apa semua. Kita akan bagi tahu customer kan. Kereta dia dah siap. Okey. Ni. Kita bukan ni tu guys, bukan rojak-rojak buat tau. Ini plug and play guys. So padu tak padu guys, kita tunggu kereta ni siap. Kita tak customer party tak party. Nak beli kereta recon? Halo.